Yang saya rasa kurang manis, kurang enak pada drama bid'ah ni adalah adegan-adegan scene ataupun babak-babak tertentu yang saya rasa tak sesuai dipertontonkan. Sebab apa? Memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu di channel YouTube saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih kepada semua yang sudi subscribe, yang sudi menonton dan mengikuti, dan juga sudi untuk share video-video saya yang sebelum ini untuk dimanfaatkan dan dikongsikan ilmunya dan juga kebaikan yang diperoleh dengan sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Okey. Kita semua sedia maklum, baru-baru ni sejak daripada Ramadan 2025 yang lalu telah pun heboh tentang satu drama yang menjadi bualan ramai sehinggalah ke negara jiran kita, Indonesia. Hebohlah berkaitan tentang drama bid'ah yang dibariskan oleh pelakon-pelakon hebat, yang saya ingat Faizal Hussein, Vanida Imran, Fatah Amin, dan juga ada lagi lah pelakon-pelakon yang lain. Dan drama tersebut telah mendapat perhatian dan juga mendapat pelbagai reaksi dan juga komen-komen daripada ramailah pengkritik filem, drama, di kalangan asatizah pun ramai, di kalangan agamawan, pendakwah, dengan pelbagai reaksi dan juga pandanganlah yang telah diberikan. Ada yang mengkritik, ada yang mengutuk, ada yang mengatakan ini satu genre yang satu bentuk kelainan lah dalam seni untuk nak menyampaikan satu mesej kebaikan, dan ada yang mengatakan ni adalah satu bentuk penghinaan ataupun satu bentuk nak menjatuhkan golongan habaib, golongan orang pendakwah, golongan maulana, golongan alim ulama, ataupun nak menjatuhkan, ataupun satu cara nak menjatuhkan golongan yang berpenampilan warak, berjanggut, berserban, berjubah, dan nak menghinakan mereka. Jadi banyaklah reaksi yang kita telah pun terima dan kita dengar daripada rakan-rakan warganet ni semua dan para penonton lah, sampailah ke Indonesia. Dan saya dipahamkan juga di seluruh dunia lah banyak, sebab sekarang ni streaming kan, boleh menonton secara atas talian ni dengan macam-macam channel, platform. Cuma kalau ditanyalah pada saya lah kan, saya secara jujur saya tak tengok langsung drama ini, cuma klip-klip, potongan-potongan video tu sajalah yang saya tengok. Yang pendek-pendek tu kat dalam TikTok, ada dalam social media yang orang share tu lah, yang 3 minit, 4 minit macam tu. Saya tengok-tengok itu je lah. Secara pandangan peribadi saya tahu, bukan saya mewakili mana-mana, pandangan peribadi saya lah, ada baik dan ada sebaliknya drama bid'ah ini. Antara yang boleh saya ulaskan adalah baik pada drama ini adalah sedikit sebanyak memberikan kepada kita satu gambaran bahawa jangan mudah terikut-ikut pada golongan yang mengaku bahawa mereka ini adalah guru, mereka ini adalah tuan guru, syekh, maulana ke apa. Jangan mudah sangat sehinggalah kita benar-benar memastikan bahawa mereka ini adalah sebenar-benar guru yang mempunyai ilmu yang benar dan benar-benar berilmu. Macam tu. Sebab kalau nak mengaku masing-masing berilmu, siapa-siapa boleh mengaku, orang tepi jalan boleh mengaku. Hatta ada setengah ustaz, dia kata apa, sekarang ni pun ramai mufti-mufti jalanan mengeluarkan hukum sesuka hati, ni halal, ni haram, ni haram, ni halal. Mana-mana yang kena dengan kehendak nafsu dia, ni halal. Walaupun benda tu haram, tapi benda tu kena dengan dia, dan jadi halal kan. Jadi banyaklah. Cuma yang saya nampak begini,
kebaikan pada drama ini membuka mata kita bahawa tidak semua yang kuning itu emas. Tak semua yang kuning itu emas. Dalam tandas kita pun banyak yang kuning-kuning, tapi itu bukan emas, itu ketulan lain. Walau nampak seakan sama antara permata dan kaca, kilauannya lebih kurang, tetapi satu kaca, satu permata. Jangan salah memilih guru. Jangan salah memilih guru. Sebab itu ulama berpesan pada kita bahawa kelak bila di akhir zaman ni, dalam bab pemilihan guru, maka perlulah lihat akan beberapa kriteria. Apakah kriteria kalau kita nak cari seseorang, nak dijadikan dia sebagai guru, panduan, ikutan kita? Apa dipesankan kepada kita? La tajlisu inda kulli alimin wa la tajlisu illa inda alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan duduk dalam satu majlis ataupun dalam satu pengajian yang ada seorang guru, melainkan guru tersebut dapat membawa kita daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Daripada 5 perkara pada 5 perkara yang lain. Apa dia? Iaitu, maknanya kalau dia boleh bawa kita 5 perkara ke 5 perkara ini, eloklah dia dijadikan guru kita. Iaitu pertama, minasyakki ilal yaqin, daripada ragu-ragu kepada yakin. Maknanya kalau dia seorang guru yang boleh, asalnya kita ni ragu-ragu dalam banyak hal dan perkara, tapi setelah kita mendengarkan penjelasan, ulasan dan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut, kita jadi yakin, kita jadi confident, kan? Tak ada ragu-ragu, tak ada wah-wah lagi dah. Maka guru tu bagus. Kalau guru tu asalnya kita yakin tapi sejak-sejak balik pada kuliah pengajian dia jadi wah-wah, jadi ragu-ragu, jadi keliru. Boleh ke tak boleh? Lepas tu kita pergi tanya dia pula, jadi Tuan Syekh, boleh ke saya nak buat benda ni? Ikut awak lah. Ikut awak lah. Guru apa macam tu? Faham ya? Yang keduanya, wa minal kibri ila tawadhu', daripada sombong, takabur kepada merendah diri. Artinya, guru yang bagus adalah guru yang boleh membawa anak muridnya atau kita sekalipun daripada sombong kepada merendah diri. Kalau asal orang tu tawadhu', rendah diri, balik daripada kuliah pengajian guru tu, pakat sombong habis satu kelas. Satu majlis jadi sombong semua. Maknanya guru tu something wrong lah. Ketiga, wa minar riya ilal ikhlas, daripada suka nak menunjuk-nunjuk kepada ikhlas. Selama ni mungkin kalau semayang ada niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, habis semayang fardu dia semayang sunat, tapi mata ada jeling-jeling, tengok ada orang tengok aku ni. Tapi lepas dia ikuti kuliah pengajian guru tu, tak ada dah. Dia tak ada dah sifat-sifat macam tu lagi dah. Jadi ikhlas dah. Maka guru tu baguslah. Yang keempat, wa minal adawah ilan nasihah, daripada permusuhan, pergaduhan kepada persaudaraan, berbaik-baik. Maknanya guru tu ajar benda yang baik. Tapi kalau kita balik daripada pengajian guru itu, rasa nak bergaduh, rasa nak bermusuh, rasa nak cari pasal dengan orang, artinya guru yang ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut something wrong, tak kena, ada benda tak betul ni. Dan kelima, wa minar raghbati ila rahbati, maknanya daripada seorang yang nak sangat tamak terhadap dunia kepada zuhud, atau orang yang terlalu mementingkan duniawi kepada zuhud. Kan dunia hanya sekadar di tangan, akhiratnya di hati. Artinya kurang lebih 5 tanda ini kalau ada pada guru tersebut, silalah kita belajar ilmu daripadanya. Kalau tidak, jangan. Kalau tidak, tak ada 5 tanda ini, atau terbalik, dia bawa 5 perkara yang tak elok, kan? Dia bawa pada yang elok kepada tak elok, maka janganlah berguru dengan guru tersebut. Sebab itu Nabi SAW sebut, antara tanda-tanda dunia dan nak kiamat nanti, ramai manusia yang akan mengikut puak-puak bodoh, orang-orang jahil. Sampaikan Nabi sebut apa? Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga dah tak ada lagi dah orang alim atas dunia ini, meninggal seorang demi seorang, orang alim atas dunia ini, sehinggalah ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sampailah manusia mengambil orang bodoh itu sebagai ru'usan, rujukan, pemimpin. Jadi diangkat sebagai pemimpin pula puak-puak yang bodoh ini. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan orang yang bodoh ni pula, bukan setakat diangkat jadi pemimpin,
malah dijadikan tempat rujukan, tempat masyarakat bertanya hal hukum hakam. Lepas tu pula dia dah lah bodoh, dia dah lah sesat, dan dia akan menyesatkan pula ramai orang lain, dia menyesatkan ramai pengikut dia. Jadi saya nampak sikit sebanyak yang ada dalam drama bid'ah ni memberikan kesedaran pada kita masyarakat supaya jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpesona dengan penampilan ataupun dengan perwatakan orang yang kelihatannya macam alim tapi ada niat jahat, dan dia pun entah mana-mana aja latar belakang pendidikan. Cuma, dia ada cuma. Yang saya rasa kurang manis, kurang enak pada drama bid'ah ni adalah adegan-adegan scene ataupun babak-babak tertentu yang saya rasa tak sesuai dipertontonkan. Sebab apa? Memadailah dengan dimasukkan dalam skrip, cakap saja, tak perlu nak ditunjuk. Adegan-adegan yang tuan-tuan pun tahulah kan, janggut pakai usap pakai kaki lah, lepas tu adegan dalam kamar tempat tidur, lepas tu adegan yang menggairahkan. Jadi kita menonton dengan anak-anak pun rasa tak sesuai lah. Jadi tak syok, letih nak tutup mata anak apa macam mana kan. Jadi mungkin benda tu boleh difikirkan semula, boleh dikaji semula, kerana benda ini ada kebaikannya. Cuma ia perlu diteliti semula, diperhalusi semula, dan mungkin boleh rujuk dengan mana-mana pakar-pakar rujuk sebelum nak menghasilkan karya ataupun naskah yang bagi saya ada baiknya ini di masa-masa akan datang. Itu saja. Semoga Allah SWT memberikan kesedaran kepada kita, dan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada terpesong dengan guru-guru yang jahat, yang hanya bertuhankan nafsu untuk nak mengkayakan, menguntungkan dia, dan akhirnya menyesatkan dan menjahannamkan ramai pihak. Na'udzubillah min zalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan kami mengikut akan kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kami yang batil, yang salah itu terang depan kami, dan rezekikan kami agar kami menghindari akan kebatilan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.